Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Nabi kata, doa yang diucapkan antara habis azan dengan nak iqamah, Nabi kata doa itu Allah tidak tolak. It's a matter of time. Tuhan nak bagi cepat, ataupun dia nak bagi lambat, ataupun dia nak tangguh dekat kita di hari akhirat. Tapi apa yang kita minta, dia kata di antara azan dan iqamah, itu doa yang tidak ditolak. Maka berdoalah selepas daripada azan dan sebelum iqamah, kerana itu saat yang sangat mustajabah. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia ada dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, idza sami'tumul muadzin, apabila kamu dengar orang bang, faqulu mithla ma yaqul, kata macam Tok Bilal kata. Bilal kata Allahu Akbar, kita dengar repeat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal kata asyhadu an la ilaha illallah, kita repeat asyhadu an la ilaha illallah. Kata macam dia kata. Thumma sallu alayya, Nabi kata kemudian jangan lupa selawat pada aku. Fa innahu man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha ashra. Nabi kata siapa selawat dekat aku sekali, Allah akan doakan dia 10 kali. Pasal apa? Pasal Allah sayang Nabi. Kalau kita tunjuk kita sayang Nabi, 10 kali Allah tunjuk dia sayang kita. Summa sallallahu lil wasilah. Kemudian bila dah habis orang tu azan, jangan lupa Nabi kata doakan untuk aku. Fa innaha manzilatun fil jannah, kerana konten, kerana isi kandungan doa itu ialah minta supaya dapat manzilah, mendapat al-manzilah, mendapat satu tempat spesial dalam syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Nabi kata dalam syurga ni dia ada satu tempat, dia panggil al-manzilah, dia panggil al-wasilah. Al-wasilah itu ialah manzilah, adalah satu tempat, satu rumah spesial dalam syurga. Dan kata Nabi SAW, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Nabi kata seorang saja daripada semua manusia ni boleh duduk dalam tu.